Kalau boleh tuan-tuan, lepas solat subuh, jangan tinggal dalam hidup kita, sebutlah zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amallah tuan-tuan, kita 50 lebih dah, 40 lebih dah. Bagi saya wajib, mesti, walau macam mana pun, 100 kali. Kerana Nabi SAW sabda, sesiapa yang zikir ini setiap pagi 10 kali, Allah bagi ke dia 4 kelebihan. Pertama, Allah mudahkan hidup dia hari itu. Mudah tuan-tuan, bagi mudah. Yang kedua, siapa yang sebut 10, Allah bagi 10 kebaikan ke dia hari itu. 10 kebaikan kalau tuan-tuan sebut 10. Kalau 100 kebaikan. Yang ketiga apa? Allah angkat, kalau sebut 10 kejahatan ataupun bala yang akan menimpa kita. Mudah aja. Yang kelima apa? Allah jauh daripada gangguan syaitan. Tuan-tuan duk takut sihir, duk takut orang meluat kat kita, sebut yang ni. Amalan orang soleh ni mengumpulkan amalan bersandarkan hadis Nabi dan amalan ulama. Turut disertakan nama ulama yang mengijazahkan setiap amalan. Walaupun buku ni nipis dan ringkas, tapi besar manfaat yang kita dapat perolehi. Boleh dapatkan buku ni di beg kuning.